Start saya pakai Mak Jun Mentumah ni, satu hari boleh paku bini tu dah sampai ke pagi. Bini pun kata apa, flame macam pun jangan naik ni, hang makan apa? Masalah pertama saya ni, itulah bila bersama dengan bini kita kelesuan. Kita dah penat balik kerja, tiba-tiba bini minta. Tapi bila bini minta, abang tak boleh nak perform. Baru start dalam 2 minit, 3 minit, dia tak boleh nak pergi sampai climax. Nak tengok bini pun kita rasa macam, aduh. Jadi takut bila dia ajak kita bersama ni, dia jadi tak syok kan. Tu sebulan lah abang dah tak bersama isteri. Bukanlah masalah kita gaduh apa, tapi sebab masalah abang tak boleh nak bagi kesedapan kat dia. Tilam tu orang kata dah lama tak berpeluh lah, apa benda lah kan. So saya cubalah benda-benda lain. Tapi bila saya try ada satu produk tu, dia jadi kita ni macam kepas kepala, jantung duk sakit. Satu hari saya jumpa dengan seorang Pak Long ni, tengok Pak Long ni dah tua, tapi tengok masih lagi macam tenaga. Baru-baru ni kata dapat baby lagi, betul ke? Kita tanya dia apa benda. Lepas tu dia tunjuk kat saya ni, Mak Jun Mentumah ni, Wan Han try lu. Tapi dia saran saya makan 1 biji dia tu. So saya pun try lah. Saya makan malam time tu. Bila saya try bersama dengan bini, apa tu, bini pun rasa, lain macam dia kata abang ni, pasal apa hari ni bertenaga ni. Selalu satu orang pun tak habis, kali ni 1 ke 3 ke 4 boleh. Saya kata ni belum makan satu ni, belum makan banyak lagi. Sampai tilam minta orang basah tu, basah balik lah orang kata kan. Satu hari boleh paku bini tu dah sampai ke pagi. Hubungan ni rasa macam jangan jadi chemistry tu lain. Macam mula kita kahwin. Bila peringkat umur ni dia dah kurang, tapi baru-baru ni jadi balik, dia jadi syok balik tu, nak berkepit dia tu je. Mak Jun Mentumah ni tak ada apa efek bila kita baca dia punya, rupanya dia ni herba. Bila herba dia tak kacau hampa punya imun. Untuk saya pun rasa macam awak aku tak jumpa benda ni dulu. Satu lagi, pergi kerja pun santai, balik rumah pun hang boleh bersama bini, bini pun tersenyum, kita pun tersenyum. Bila ada senyum apa jadi, sampai ke pagi pun tak ingat apa, sampai besok sebelum kerja pun nak kena lagi, saya pun nanti dah rasa macam jadi macam muda dululah, seronok lah.